Kencing tak lawas, jangan urut sini, sini sahaja. Sini pun kena urut. Mari master ajarkan macam mana cara urut. Pertama, you sapu krim sikit untuk betul-betul tekan dekat bahagian sini. Ini adalah buah pinggang. Buah pinggang ni kena dari kiri sikit lah. Tekan baru pergi sampai ke kanan. You akan jumpa dalam ada satu urat. Tak, ada bunyi tau. Lepas tu, letak sikit krim. Tekan dari tengah-tengah sini. Sampai ke bahagian ini. Punti kencing sini. Tekan sini sampai ke bahagian punti kencing sini. Dan bukan tekan saja tau. You kena tekan, turun, naik balik sikit. Tekan sikit, naik balik sikit. Dan tekan dan turun sikit. Tekan, jangan lepas naik balik atas. Lepas tu baru turun sampai ke bawah sini. Lepas tu, sapu krim sikit. Untuk urut di bahagian punti kencing. Tadi lupa sikit. Ini adalah saluran kencing. Lepas tu ini adalah punti kencing. Punti kencing pun sama. Sudah tekan. Lepas tu naik atas. Turun. Naik atas. Turun. Naik atas. Dekat bahagian sini kalau orang yang selalu tahan kencing dia ada bunyi sikit lah. Lepas tu sampai ke tempat pembuangan kencing. Tempat pembuangan kencing ini, you kena tolak kaki atas sikit tau. Tolak sikit, dan you akan nampak sini ada satu urat. Nampak tak ini? Kalau nampak, boleh komen nampak je. Kalau tak nampak, boleh komen tak nampak. So, dekat bahagian sini adalah kita punya tempat pembuangan kencing. Kita boleh guna kita punya ibu jari. Dekat sini, kita tolak. Tekan, tolak. Lepas tu, di sini, kita main sikit. Tengok, tak. Ayo, ini bunyi. Lepas tu, kita tolak atas. Kalau malas mau urut dekat rumah atau tak tahu urut macam mana, jangan risau. Boleh datang ke Jadi 11 Urut Kesihatan berhadapan dengan Maidin sebelah Guardian saja.